Ketiga, persembahan seterusnya mengetengahkan kepentingan pemilihan makanan yang halal dan bersih. Dalam dunia yang semakin moden, kesedaran terhadap aspek kebersihan dan pemakanan yang baik perlu sentiasa dipupuk demi kesejahteraan masyarakat. Sebelum kita bermula, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Pagi hari ke Pekan Lama, membeli juadah untuk keluarga. Halal dijaga setiap masa, bersih terpelihara jiwa dan raga. Dengan itu, dipersilakan kumpulan Boreal Gemersih dengan persembahannya yang bertajuk Makanan Halal Menjamin Kebersihan. Makanan sandwich pun belum habis lagi jual. Macam mana I balik hari ni? Tak ada customer pula. Adik? Ha? Makcik? Joy, kakak tau. Oh, sorry. Kak jual sandwich ni. Alah, tak apalah kak, saya boleh makan dekat rumah. Nampak muka macam lapar lah. Lapar kan? Lapar tu lapar. Lapar Kak, kan? tapi tengok kak, kita tengok ni kan ujung bulan ni, tengok ni kan. Ni, dompet tak kering ni kak. Itu tak apa. RM3 je. Beli satu dapat 10. Jangankan RM3, RM1 pun tak ada ni kak. Kak ingat muka awak. Nanti boleh bayar. Oh, nanti saya bayar tahun depan boleh? Boleh. Kalau tak bayar, you yang masuk. Boleh. Saya mesti bayar punya itu tahun depan baru saya bayar, kan? Sandwich ayam Sandwich saya. Oh, tu. Bahabi tiada. Itu Tak pok. ada. Ini sandwich bersih, bersih. ayam. Bersih, bersih. sedap. Nanti saya bayar tahun depan boleh? Boleh. Oh, okey. Sedap. Ini banyak sedap. Mestilah sedap. Saya try. Try. Tuan tak payah risau lah. Pasal benda tu saya dah tengok dah. Mestilah sedap. Cuy. Macam tu lah. Tak payah lah duk buat pening-pening kepala duk fikir macam Saya mana nak mesti macam mana buat tak payah lah. Nanti saya calling lain lah. Saya pun banyak lagi ni betul nak kena buat. Okey dah. Jangan lupa nak bayar. Okey. Boleh. Buat lapar ni. Tak kenal. Apa kat mana? Bos! Ini lah bos saya. Apa ni? Bos kedap bos. Beli sandwich lah. Sandwich lah dulu. Lagi 5 minit kita nak masuk kerja ni. Awal lagi bos. Nanti Boleh lunch tu. time. Apa gaji apa tak badan tak lalat besar ke dapur. Ayah pula. Biar. daripada Beli bos dulu sekarang ni. sandwich. Nanti korang gaduh You try satu ni bos. Ah, Banyak ah. sedap. Cuba pada lapar ni. Makan dulu. Betul. Sedap. Halal mana? Tak ada halal tu. Alah. Logo halal mana? Itu tak kisah. Ya. Janji ni bersih. Tak buat dengan bersih. Tak boleh Apa lah. yang cakap? Nopok. Ah. Allah. Lopop. Tidak Mestilah halal tu bersih lopok. dengan sedap. Bersih. Memang sedap. Tak boleh Tunggu. lah. You makan sedap kan? Sedap. Banyak sedap. Islam ke? Islam. Tak boleh lah kita apa kita makan ni gedah daging kita tak boleh. Jangan confuse adik Alah. Yakin ke? Zaman sekarang ni bos. Islam tak Islam. Bantai dah semua. Tak boleh Tak aku apa lah, tak satu hari you try lah. Yakin ke? Saya yakin Satu you hari try try lagi. Tak boleh. Tak boleh. Try. Tak boleh Makanlah dulu. Tak boleh lah Try lagi. lah. Try. Astagfirullahaladzim. Tak Sekejap, boleh. makan, bos, makan. Tak boleh. Tak boleh. Ingatnya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tak pedih lagi. Siapa ni? Kau macam mana dah kurus macam ni? Wah Haji. Maklumnya apa? Kami ustazah dekat sekolah sebuah Hana tu. Nak simpan apa? Cukup. Kalau you ustazah ke tak ustazah, janji you kena beli ni sandwich yang sedap Sedap, banyak sedap. Betul Ni, sedap. tengok. Ustazah elok sangat. Ustazah. Ustazah. Oh, Awal ada Biasalah kan perempuan. Ni, makan tak ada galah ni tak boleh makan tu Ustazah kan? Mana boleh? Satu hari boleh. Ya. Kan nak balik ni. Nak betul pula Sekali-sekala buat tak parah. Astagfirullahaladzim. Dari mana itu?
logo halal saja tak ada. Tapi ni bersih. Janji ni bersih kan? Betul, Semua kena makan bersih. bersih je. Yang makan ni yang tahu apa dia? Haram. Haram. Habislah. Haram macam ni bos. Habis dah makan. Allah. Tapi saya tahu. Kita pergi bekam. Bagi tu darah bersih, halal lah balik kan? Betul. betul. Jadi boleh makan banyak. Betul. Mengepek. Ish lah. Salah ke? Keluar darah kah, masuk darah kah, in out kah? Tak boleh. Tidak darah daging kah? Betul ke? Mengepek. Betul tak? Astagfirullahaladzim. Kakak tak boleh itu jual. Kakak kena jual kat kawan-kawan kakak saja. Kalau kakak mau jual kat rumah umat Islam, kat kami macam ni, kakak kena dapat logo halal dulu. Logo halal apa tu? Logo halal tu yang menjamin untuk umat-umat Islam makan dengan yakin tanpa ada rasa was-was. Kena dapat dari Jakim. Jakim tu. Lagi jaket pula. Taklah, Jakim tu you mess up. Oh, Perfect lah. Jakim tu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Logo halal, jaket. Ni semua wajib ke? Kenapa Wajib. Barulah kakak boleh jual dekat kami-kami. Kalau tak kakak jual kat geng kakak. Kakak buat bersih tu tak guna ke? Bersih saja tak cukup. Semuanya kena ikut syarat-syarat Islam. Enggak. Macam mana tu logo I kena dapat? Logo kena daftar. Sekarang ni senang je. Boleh bakar online dekat My eHalal. Kena daftar tu. Kalau gerai kecil macam kakak ni. Okey, gerai kecil macam kakak. RM100 untuk setahun. Oh yo, 100? Ya. Ini I belum jual semua sandwich. Macam mana dapat gaji? Gaji pun tak ada sekarang. Hutang alung. Kakak hutang alung ke? Kakak simpan duit ke? Itulah I cakap, Ustazah beli. Saya tak boleh belilah. Kakak tak ada logo halal ni. Nanti I dapat logo halal, you kena beli I Okey. ingat muka you Momi. You jangan lupa bayar tu Okey. Yang tu bagi baliklah. Tak ada telan dah. Sorry lah Nanti kak. saya letak logo halal, I nak tengok you Okey, boleh. Kau kena ambil lah kak. Letak. Excuse adik punya. Menangkan nampak macam pizza 1, 2, 3. Angkau Fika. Alah, Ustazah, sekejap lagi saya turun kerja ni. Tak sebab aku bos kan. Oh, bos. Tak pun. Okey lah. Nak tahu tak sekolah kami dia buat pasal festival halal. Angkau kan duk tengah bedo-bedo sekarang ni. Pizana belajar pandai kerip apa? Ada kat mana? Dekat tempat komplek JSA. Tempat komplek JSA. Free ke? Free lah. Saya yang ketua dia. Betul ke? Betul. Tak tahu satu lagi tak? Apa tu? Kat sana ada Boria. Jangan jarang kan apa dia Boria. Lama dah tengok. Boria tu pasal apa? Pasal apa? Makanan halal menjamin kebersihan. Nak tahu tukang karang dia siapa? Siapa pula? Dia tukang karang dia yang paling gantung. Saya pun kena pasal cakap kan. Nak teruntung. Okey, yang paling imut. Yang paling dari Nazia dengan Rayyan. Rayyan nama dia. Tunggu apa lagi? Jom.
sembelihan sapi redok hilang. Lewat dagang yang kotor wajib dijauhi. Pisan najis harus dijauhi. Kualiti suci kita patuhi. Harus dijauhi. Kualiti suci kita patuhi. Makanan halal bersih terjamin, halal thayyibah untuk muslimin. Logo halal jadi vitamin, keberkatan hidup nikmat terjamin. Logo halal jadi vitamin, keberkatan hidup nikmat terjamin. Makan pas sembok sedang dirasakan. Tarik panas yang dihidangkan. Halal yakin jadi rujukan. Kebersihan warung diutamakan. Halal yakin jadi rujukan. Kebersihan warung diutamakan. Dapur dan kuali mesti dicuci, air diguna biarlah suci. Kuman dan ulat sangat dibenci, halal yang bersih jadi penyuci. Kuman dan ulat sangat dibenci, halal yang bersih jadi penyuci. Kedai pak aku membeli roti. Mulai dari ini pilih dan yang hari nanti. Makanan bersih disukai. Tubuh sehat penuh kualiti. Makanan bersih disukai. Tubuh sehat penuh kualiti. Makanan halal jadi keyakinan, makan bersama penuh kesopanan. Bersih dan suci jadi kenyamanan, kesehatan baik sepanjang perjalanan. Bersih dan suci beri kenyamanan, kesehatan baik sepanjang perjalanan.
kampung